Hai, selamat datang ke channel saya. Kembali lagi kita ke dalam channel ini. Jadi, pernah tak korang rasa macam badan terlampau rasa lesu, letih, penat ataupun rasa macam tidak bermaya? Jadi, dalam video kali ini kita akan membahaskan tentang kaitan gaya hidup kita. Gaya hidup yang sihat dalam tajuk badan cergas, otak cerdas. Korang tahu tak apa itu sebenarnya badan yang cergas? Badan yang cergas ni adalah badan yang sihat dan sangat bertenaga apabila melakukan sesuatu aktiviti. Jadi ia bukannya bermaksud kita kena jadi atlet ataupun kita kena bersukan berjam-jam. Itu bukanlah maksud sebenarnya badan yang cergas. Jadi badan yang cergas ni perlulah dijalankan dengan cara berjalan kaki, berjoging, bermain sukan ataupun melakukan senaman ringan di rumah ataupun di bilik masing-masing. Jadi aktiviti fizikal ini mampu mengepam darah ke jantung dengan secukupnya dan mengepam darah tersebut ke seluruh badan dengan lancar. Okay, apa sebenarnya kaitan badan yang cergas dengan otak yang cerdas? Kaitan dia adalah apabila kita bersenam, aliran darah ke oksigen itu lebih meningkat. Jadi itu akan membantu kita untuk menjadi lebih fokus dalam sesuatu pekerjaan, lebih cepat untuk memahami pelajaran dan juga mengingat dengan lebih baik. Jadi pelajar yang aktif biasanya akan lebih bersemangat dan tidak mudah mengantuk di dalam kelas. Okey. Jadi apa kesan akan kita dapat kalau kita tak mengamalkan gaya hidup yang sihat? Kesannya adalah kita mudah penat, kita kurang untuk mendapatkan fokus dan kita akan cepat lelah badan. Jadi gaya hidup tidak sihat ini dia bukan sahaja menjejaskan badan, tetapi dia akan menjejaskan otak kita untuk melakukan sesuatu perkara itu dengan bersemangat. Jadi macam mana cara nak mendapatkan aktiviti yang sihat ni? Cara dia senang je. Dengan cara setiap hari kita mengamalkan kurang-kurangnya 20 ke 30 minit senaman ringkas, iaitu seperti berjalan kaki, naik bangku ataupun kita menaiki tangga selama 20 ke 30 minit sehari. Itu sudah memadai. Kemudian kita perlulah mengamalkan makanan yang seimbang seperti memiliki sayur-sayuran, protein dan juga buah. Minum juga perlu dicukupkan dengan minum air kosong dengan secukupnya seperti 8 gelas sehari. Dan akhir sekali adalah tidur secukup-cukupnya, iaitu 7 ke 8 jam, kerana kita sebagai anak muda ni kita sangat busy, kita sangat sibuk dengan aktiviti seharian. Jadi kita perlulah mencuri masa untuk mendapat tidur yang cukup. Kesimpulannya, apabila kita menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, kita akan mendapatkan badan yang cergas dan juga otak yang cerdas. Sekaligus kita ingin melakukan amal ibadat lebih rajin dan lebih sihat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.